Ustaz. Manja teh. Saya ada abang. Kamu seorang ada abang. Abang saya kahwin dengan seorang perempuan. Memanglah kahwin dengan orang lelaki yang tak berat. Alah, rohok sungguh namu ni. Mari duana ni. Memang kahwin dengan orang puang tau. Selepas itu beliau bercerai. Lain kali tanya gini, abang saya telah bercerai. Senang je. Nah, pendek. Ni kabar dia ada abang lah gitulah gini. Soalan saya, boleh tak saya adik kepada abang saya? Boleh tak saya ni adik kepada abang saya? Memang dah mu adik abang. Wah, Allah berat sungguh ni. Dia nakal budak ni. Dengan adik perempuan bekas isterinya dalam waktu bercerai tersebut. Faham soalan baru faham jawapan. Nah, dengar gini. Abang kita ada bini. Bini abang kita ada adik. Adik bini abang kita boleh nikah tak dengan kita? Tu soalan, faham lagi? Jawabnya boleh. Cerai tak cerai boleh berlaku. Soalan ni dia kata masa cerai tu adik bini abang kita boleh nikah tak dengan kita? Boleh nah. Kalau dia nak. Kalau tak ambuh tak boleh nak. Faham? Tu tak ada masalah tu. Boleh nikah. Sekarang ini abang kita ada bini dia, adik-beradik bini ni puan dengan kita jadi ke mana? Jadi ipar. Nak, boleh nikah lah dengan kita. Yang tak bolehnya dengan abang ipar. Kita ni nak nikah dengan adik ipar bini, adik bini kita. Tak boleh. Kita ada bini, kita nak nikah pula dengan adik bini. Nak madu dua beradik tu. Tu tak boleh. Allah kata wa ang tajma'u bainal ukhtain. Dan bawanya tiada boleh kamu memadukan dua bersaudara dalam satu nikah. Tak boleh. Kena cerai dulu dengan kakak, baru boleh nikah dengan adik. Kalau nak nikah dengan kakak, kena cerai dulu atau mati adik, baru boleh nikah dengan kakak. Selepas habis edah. Faham? Gitu juga dengan mak saudara. Tak boleh juga. Bini kita di rumah tu, nama benda ngeyang. Dia ada mak dara. Mak dara tu dengan kita mak dara sabit. Faham lagi? Kan mak dara tu. Maka kita dah nikah dengan mak dara bini kita. Nanti bini kita mati jatuh dalam selaga, baru kita boleh nikah dengan mak dara dia. Faham? Pasal dia ke bersaudara.